Adiba. Sudah sedia nak memasak, Adiba? Ya. Masak apa ni hari ni, Cik? Masak labu. Gangan walo. Gangan walu? Mm-mm. Tadi Cik ada cakapkan tentang lemak labu. Lemak labu tu Dalam bahasa Banjar, gangan walu. gangan walo. Apa tu walu? Walo tu labu. Oh, labu. Oh, labu. Jadi inilah ramuan-ramuannya. Ramuan-ramuannya. Boleh terangkan kepada saya apa ramuan-ramuan? Saya pun nak tahu juga sikit sebanyak, Ni jagung. Okey. Ni labu kuning Mhm. Kalau orang Banjar panggil walo. Walu. Okey. Ni lengkuas, udang kering, bawang merah, bawang putih, Okey. cili merah. Ni perasa ikan bilis Ikan bilis. Ni Okey. sedikit gula, sedikit garam. Ni saya nak tanya sedikit ni, Cik. Saya ada perhatikan yang Cik ada taruh jagung ni. Jagung. Tapi Cik cakap ada lemak. Tapi lemak. jagung ni kenapa ada dalam lemak? Dia memang kalau orang di Indonesia tu, lebih-lebih lagi orang Banjar, Betul. kalau masak mesti taruh jagung. Masih taruh jagung. Mm-mm. Memang budaya Banjar macam ni? Budaya Banjar, budaya orang di Indonesia. Oh. Semua masakannya taruh jagung. Okey, okey. Jadi habis ini saya nampak ni halus ni tadi Cik kata udang kering. Udang kering Udang kering tu ditumbuk. Oh, ditumbuk. Dah direndam, dah direndam, cuci, terus kita tumbuk. Terus tumbuk. Uh-uh. Dia boleh terangkan kenapa lemak labu ni begitu begitu unik kepada masyarakat Banjar? Untuk orang Banjar, memang diorang punya makanan tu semua lemak-lemak. Okey. Bersantan. 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 Okey. Jadi memang apa-apa tu masakan mereka tu mesti ada berlemak-lemak lah ni. Ada santannya. Ada santannya. Jadi Cik, saya nak tanya ni, lemak labu ni sering kali dimakan dengan apa, Cik? Dengan ikan kering. Ikan kering. Seperti ikan kurau kering tu digoreng. Itu namanya kalau orang Banjar bilang ikan kering tu ikan iwak gari. Iwak gari. Saya iwak akan tulis ni iwak gari. Iwak Okey. gari. Berambang asam. Berambang tu apa, Cik? Berambang bawang. Oh, bawang. Nama style pula asam. berambang. Asam. Asam. Jadi itu ada sambal belacan. Sambal belacan. Tapi dia makan dengan nasi lah. Nasi. Nasi. Uh-uh. Jadi ada macam ayam ke daging tak ada? Itu terserah lah. Terserah. Okey. Ni itu pun je. saya nampak air dah mendidih Dan ni. didih. Jadi kita boleh mula lah. Jagung masukkan jagung. Baik tu panas. Pelan-pelan lah. Jadi Adiba sejak kecil memang minat Makan lemak labu ya? lemak labu. Biasanya kita dapat makan lemak labu ni lah. Memang all occasions lah, memang semualah. Hari raya pun lemak labu ke? Hari raya lemak Hari labu? raya tidaklah. Makan hari-hari je. Oh, ni makan hari-hari. Ni makan hari-hari? Makan hari-hari lah. Makan hari-hari. Nanti kalau dah lama tak masak, baru masak gitu. Oh. Habis nanti kalau lauk bening tu bayam, masak bening pun masuk jagung. Oh. Bayam. Banyaklah lauk masukkan jagung Masuk jagung. Kan kita pun Boleh boleh masuk mula ni. ni pun dah Masuk. panas. Masuk. Pakai ni lah tak. Baik-baik. Berapa lama kita nak tunggu ni mendidih? Ni nanti bentar lagi. Oh, okey. Wah, ni dah mendidih Dah ni. mendidih tu. Dah lembut lah ni. Dah nampak dah itu. Nanti kalau dah tu, Lepas ni apa kita akan buat? ini masukkan. Oh, Masukkan sekarang. ni dulu. Apa tu yang Ladanya lainkan. Semua. Semua tu. lepas ni Masuk masukkan santan. santan? Masuk Oh, santan. dia sudah finally dia punya masa untuk masukkan santan. Sambil kacau lah. Pasal nanti pecah minyak bekas dia ambil dia punya tu. Jadi memang ni lepas ni mendidih lagi. Oh, cili masih ada lagi. Ada ni. Jadi Cik, saya nak tanya ni. Saya
memang cik cakap lemak ni penting bagi bukan penting, memang sering Memang, kali sering kali. dihiaskan, disiapkan di rumah. Jadi saya nak tanya kenapa lemak labu ni, kerana kita tanya cik kan masakan apa Banjar yang cik terus cakap lemak labu. Kenapa lemak labu tu menjadi pilihan cik? Pasal apa lemak labu ni simple dan mudah. Okey. Jadi memang apa tu, kita orang-orang Banjar ni memang selalu nanti anak-anak suka makan. Jadi rajin nak masak. Oh, okey. Dia boleh masuk. Masukkan tu semua. Itu begitu. Cili pun sudah dimasukkan. Dah, kacau dah. Dia punya itu kena kacau. Kalau tidak nanti Kira dah masak? dah lah. Dampuk kan? Labu dia dampuk. Dah dampuk dah. Dah boleh tu. Mungkin soalan terakhir lah cik. Saya nak tanya di Kalimantan Selatan ada tak lauk lemak labu ni? Dimasak sering tak di rumah di Kalimantan? Kalau Kalimantan memang rata-rata lah. Orang-orang yang masak-masak gini-gini. Di Kalimantan Selatan memang banyak lemak ya. Untuk aku lemak-lemak. Jadi lemak ni dalam ramuan dia apa? Lemak labu ke? Lemak labu, habis tu lagi satu rebung. Rebung tu apa dia rebung? Rebung tu apa? Bamboo shoot Bamboo shoot. Sebelum jadi Belum jadi buluh. Oh. Dia belum jadi buluh. Itulah Okey. rebung tu. Boleh dicampur juga? Boleh diiris tipis-tipis. Wow. Baru direbus dulu. Dan direbus, buang airnya, baru masukkan. Dan pakai lemak labu. Oh, okey. Kalau tak pakai jagung, kalau tak ada jagung, rebung tu pun boleh. Oh. Okeylah, jadi kira kan dia punya sayur-sayuran tu bersamaan lah. Bersamaan. Jadi ni sudah siap ya cik? Dah siap. Tak tahu rasa dia apa. Tuang dulu. Cik boleh rasa dulu kalau cik nak. Garam secukup rasa. Tiba-tiba kacau dulu. Kena kacau hingga rata. Ni kuning dia. Tu kan dampuk Labu dia cepat masak. Cepat. Okey. Wah, pas Alhamdulillah. Wah, Riba dah pas. Dah okey. pas dah boleh masak lah untuk keluarga. Dah gitu. Okey dah. Dah tak sampai penuh sangat apa? Okey dah. Okey dah. Wah, sudah siap. Wow, ni sudah siap ni. Dah siap. Macam makan dengan nasi. Okey, come kita pergi ruang makan. Ada makan lagi ke? Ada. Ada banyak lagi Okey, mari. Apa bawah? Okey. Wow, banyaknya makanan. Wah, apa ni? Ni siapa memasak ni? Cik Fauzia. Seorang? Bagaikan executive chef Banyak masakan ni. Ni banyak kuih-kuih saya tak pernah nampak ni cik. Ni apa ni cik? Ini beludar. Beludar. Dan itu beludar perkataan dalam bahasa Banjar. Banjar Indonesia lah sama. Indonesia. Ada juga. Jadi apa ramuan dalam beludar Ramuan ni? dia tepung, tepung gandum, merah telur, Mana telur, tapai, tapai. butter lah.
Okey. Jadi ni saya perhatikan yang dia punya reka bentuk dia agak beza gitu. Ada cetak dia. Cetak dia. Ni cetak turun-temurun ke? Turun-temurun. Oh, turun-temurun. Jadi cetak dia memang siapa yang bagi? Ya, arwah nenek tu kasih dia punya mak punya cetak. Ni jauh ni. Arwah Yot lah nenek, kita mak. yot. Yot cik lah. Oh, yot cik. Yot. Dah berapa turun tu Berapa banyak tu? Jadi yang kuih putih ni, putih Yang putih habis ni. amparan tatak, tapi kita nak memudahkan orang Melayu bilang talam pisang. Pisang. Ni pisang ni yang kelabunya sikit. Pisang dia. Oh. Yang ni pula, yang sebelah pisang ni bentuk dia macam puteri salad Melayu. Puteri salad Banjar. Banjar. 3 lapis. 3 lapis. 3 lapis ni apa lapisan dia? Bawah dia tu beras sama kelapa. Beras sama kelapa. Okay, saya tak pernah dengar Jadi macam itu. kisah lah. Beras tu dikisah. Oh, okey. Itu dikukus. Oh. Garam sedikit, kukus. Okey. Dah masak, baru kita tekan. Tekan loyang tu. Jadi serikayanya di tengah, gula Melaka. Serikaya dia gula Melaka. Gula Melaka bukan dan pandan. telur. Gula Melaka dengan Santan. telur. Di atasnya lemak lah. Oh, lemak. Santan dengan tepung beras. Santan dengan tepung beras. Lepas kuih ni pula, sebelah ni saya nampak begitu banyak hidang-hidang kecil-kecil. Ini apa ya? Ini ikan ikan kurau goreng ni kan. Kalau Baja bilang ikan gari berambang asam. Ini makan dengan Kuah lemak labu. Oh, makan dengan lemak labu. Sama ni sambal belacannya. Sambal belacan ni siapa buat? Semua je. Dia buat makan dengan nasi atau bermakan saja? Dengan nasi. Jadi yang ini sekarang ni pula apa ni? Yang ketiga ni nampak macam soto ayam Melayu. Tapi ni selada Banjar. Selada Dia Banjar. punya kuah beef stick tu. Dia panggil beef stick. Kuah dia macam beef stick. Beef stick saya tak tahu beef stick macam masakan orang India yang bermirah-mirah kan. Ni beef stick. Kalau original beef stick tak ada macam mamak ni ya. Tak ada. Ini kira original punya lah ya. Original lah. Ni dagingnya rebus begitu saja? Marinate dulu. Oh, marinate. Kena marinate. Macam orang barat marinate. Jadi baru dah tumis bawang kan, bawang. Dah masukkan bawang girisah semua. Dah garing, masuk daging. Oh, daging dia digaul dengan bahan apa tu? Rempah itu bawang putih halia. Oh, bawang putih dengan halia. Itu lada putih sama serbuk pala. Sama serbuk pala. Kicap. Yang kicap. Kicap apa tu? Kicap manis, kicap masin. Macam-macam campur lah. Dua jenis. Oh. Jadi yang ini saya sangka ni bergedil lah ni. Ni bergedil. Jadi makannya ni pakai bergedil, timun. Oh, ni timun. Saya ingat bawang. Saya ingat ni bawang. Okey. Daun salad. Okey, daun salad. Kalau nak makan, silakan. Silakan macam bagaimana? Kena tunjuk, Tunjuk cara makanan dia. Saya nanti ini ambil. Okey, piring saya okey. Cik anukan So, cukup cik, banyak tu nasi. Jadi ini timun dikemudiankan dengan timun. Daun salad, okey. Tu kuah dia. Gitu. Itu sambal dia tu. Sambal. Lepas tu Dia taruh bergedil. taruh bergedil. Tu limau. Kalau tu nanti peralah limau. Perai limau di atas ni. Nanti perah sendiri kalau nak pakai limau. Tapi diharuskan pakai limau?
Terserah. Terserah. Saya Kurang sedap. Kurang sedap. Kurang Kalau sedap. pakai limau, dia punya kick tu kick tu naik. naik. Sama Keropok apa tu? Hijau. Pinjau. Ah. Belinjau, binjau. Balinjau Balinjau. Berlinjau. Oh, belinjau. Ambil. Jadi tak rata macam gini ah. Ah. Dia digarnish is it? Ah. Dia saya ambil limau Ni ambil limau sambal dia. cik apa tu encourage saya pakai. Okey. Tu. Sikit dulu takut pedas Nampak pedas. Ah. Nampak warna hijau, nampak pedas. Sikit lagi boleh. Saya boleh tahan juga. Jadi saya kirakan macam itulah salt base sikit. Rasa Okey, kalau gitu kita mulakan je lah makanan. Makanan pun dah sejuk. cepatlah silakan.